Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Muhammad Nazruddin bin Maknawi, Guru Mata Pelajaran Geografi, dan saya Cikgu Muhammad Arif bin Osman Janaini, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Islam daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Muhammad Said Seremban Negeri Sembilan. Hari ini kami akan berkongsi satu kaedah gamifikasi yang diberikan nama Infinity Ring khusus untuk mata pelajaran geografi tingkatan 3. Sumber terbahagi kepada dua. Sumber boleh dibaharu dan juga sumber tidak boleh dibaharu. Bagaimana kaedah untuk mengingatinya? Okey, di sini kita ada dua kategori yang mana kita dapat lihat murid-murid perlu berhadapan dengan begitu banyak maklumat dan juga informasi yang perlu mereka kuasai dan juga kenal pasti. Dan cabaran paling utama iaitu mereka perlu mengenal pasti lokasi-lokasi jenis sumber yang terdapat, seperti contoh gas asli, petroleum, arang batu, bauksit, kaolin, batu granit dan juga pasir. Jadi di sinilah kita dapat lihat cabaran kepada murid-murid untuk menguasai keseluruhan topik bab yang ke-6. Mari kita lihat langkah-langkah permainan pelaksanaan inovasi Ring 3.0. Untuk permainan ini, kita boleh melibatkan sekurang-kurangnya 7 orang pemain, di mana 6 orang pemain akan menjadi pemain-pemain kepada permainan ini, manakala seorang lagi akan bertugas sebagai banker dan juga pembaca kad-kad soalan yang akan disoal di dalam permainan ini. Kita lihat pemain-pemain boleh bermula pada tapak mula, iaitu tapak kosong. Setiap pemain akan diberikan wang sebanyak RM30,000 setiap orang untuk memulakan aktiviti permainan ini. Baik, apabila pemain-pemain bergerak dan juga melintasi ataupun jatuh ke tapak yang disediakan melalui balingan dadu, murid akan disoal dengan bab yang kelima, iaitu hidupan liar di Malaysia. Baik, kita lihat di sini kad yang dipilih adalah secara rawak. Soalan yang akan diajukan oleh banker ataupun pembaca soalan seperti berikut. Soalan secara rawak ini berkaitan dengan Pusat Konservasi Hidupan Liar di Malaysia, merujuk kepada lokasi yang telah pun dipilih secara rawak. Oleh yang demikian, pemain perlu menjawab soalan-soalan yang diajukan ini. Baik, bagaimana dan apakah faedah pemain-pemain yang mendapat kad soalan ini? Sekiranya pemain-pemain dapat menjawab soalan yang diajukan oleh banker ataupun pembaca kad dan jawapan yang diberikan adalah betul, maka pemain-pemain akan menerima wang sagu hati sebanyak RM500 bagi setiap soalan yang berjaya dijawab. Dan bagaimana pula dengan kelebihan yang dimiliki oleh pemain lain? Pemain lain dapat berpeluang menjawab soalan tersebut, dan sekiranya jawapan tersebut betul, maka sagu hati itu akan terus diberikan kepada pemain-pemain tersebut. Dan bagaimana pula sekiranya pemain-pemain tidak dapat menjawab? Jangan risau, jawapan tetap akan diberikan kepada semua pemain supaya pemain-pemain akan mengetahui apakah jawapan sebenar bagi persoalan yang diajukan itu. Nampak banyak kelebihan dalam permainan ini. Baik, mari kita lihat bagaimana langkah yang seterusnya. Sebagai contoh, sekiranya pemain-pemain membuat balingan dadu dan jatuh pada tapak-tapak seperti yang tertera, iaitu tapak-tapak yang berkaitan dengan sumber-sumber semula jadi. Jadi, yang perlu dilakukan oleh pemain-pemain ini, okey, pemain-pemain akan memperoleh kelebihan untuk membeli sumber-sumber yang wujud pada tapak-tapak permainan. Baik, kita lihat kenapa kita wujudkan tapak-tapak permainan melalui sumber.
Baik, dalam mata pelajaran geografi, kita telah pun mempelajari terdapat dua jenis sumber, iaitu sumber logam dan juga sumber bukan logam. Di sini, setiap tapak-tapak yang dipamerkan mempunyai pilihan tapak-tapak sumber semula jadi secara rawak. Setiap tapak-tapak sumber semula jadi ini diberikan nilai kos. Sebagai contoh, biji timah, harga tapaknya adalah lebih murah berbanding dengan sumber semula jadi yang lain, seperti contoh sumber emas, petroleum, gas asli dan juga lain-lain sumber. Sekiranya pemain jatuh pada tapak sumber semula jadi bauksit, pemain boleh membeli secara terus tapak permainan tersebut. Tapak permainan ini telah pun disediakan secara rawak. Di sini kita boleh lihat pilihan-pilihan sewaan tapak seperti mana permainan Sailina. Kita dapat lihat pelbagai tapak-tapak sumber semula jadi disediakan secara rawak. Maka pemain-pemain boleh memilih secara rawak di manakah tapak permainan yang mereka ingin beli ataupun ingin niagakan. Dan sudah tentulah pemain-pemain tersebut perlu terlebih dahulu jatuh ke kawasan tapak-tapak yang mereka inginkan. Kita lihat yang kedua, sebagai contoh, sekiranya pemain jatuh di bahagian ruangan tapak soalan, soalan-soalan daripada ruangan tapak adalah dikeluarkan secara rawak. Baiklah, sekiranya pemain-pemain jatuh ke kawasan tapak kad secara rawak, maka soalan-soalan yang diajukan juga adalah berdasarkan daripada kad soalan rawak, yang mana kad-kad ini adalah merupakan soalan-soalan dari bab 4, 5, 6 dan 10. Mari kita lihat soalan yang berikutnya. Sekiranya pemain bergerak dan jatuh ke bahagian tapak ini, maka pemain pula akan disoal dengan soalan berpandukan bab yang keempat, iaitu tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Macam mana udara? Alah, aku nak jawab lah macam mana, aku tahu dah. Sikit dah banyak. Senang. Tapi aku kurang juga dia. Lagi satu yang besar. Apa dia nama dia? Sekarang, saya ingin menunjukkan kos bahan bagi inovasi ini. Baiklah, di sini kita dapat lihat beberapa aktiviti sebar luas yang telah pun berjaya dilaksanakan melalui permainan inovasi ini. Antaranya di Negeri Sembilan, Terengganu dan juga di Kelantan. Sekarang kita lihat impak terhadap pelaksanaan inovasi. Dua ujian telah pun dilaksanakan terhadap lebih kurang 49 orang responden melalui beberapa buah sekolah di sekitar Negeri Sembilan, Terengganu dan juga Kelantan. Dapat kita lihat impak daripada pre-test dan juga post-test yang sangat menakjubkan. Diharapkan melalui inovasi ini,
murid dapat memahami yang lebih mendalam topik geografi tingkatan 3 yang mampu melahirkan murid yang kreatif, berdaya saing serta berinovatif.